Pernah tak anda terfikir, macam mana agaknya rupa dunia kita kalau sejarah berjalan tanpa panduan wahyu? Seorang penulis pernah tanya soalan ni, dan jawapan yang dia temui membawanya ke satu perjalanan yang sangat tak dijangka. Inilah persoalan pokok yang dilontarkan oleh penulis Mehmet Gökçen. Tanpa panduan para nabi, apa akan jadi pada manusia? Adakah kita akan jumpa jalan ke arah kebaikan? Atau kita akan terjerumus ke dalam kegelapan? Untuk cari jawapan, dia pun mulakan satu eksperimen pemikiran yang cukup menarik. Tapi cara dia cari jawapan tu lain sikit. Dia tak rujuk pada kitab-kitab lama. Sebaliknya, dia cuba bayangkan satu realiti alternatif. Sebuah dunia yang dia bina berdasarkan pemerhatian dia terhadap sejarah dan sifat manusia. Tapi, tanpa satu elemen paling penting, bimbingan kenabian. Okey, jom kita selami dunia rekaan penulis ni. Tapi siap sedia sebab gambaran yang dilukis ni agak suram. Ini pandangan dia tentang apa yang mungkin boleh berlaku pada tamadun kita. Dalam dunia tanpa nabi ini, penulis berspekulasi tentang jenis kepercayaan yang mungkin akan muncul. Dia bayangkan masyarakat menyembah haiwan, amalkan adat resam yang pada pandangan dia pelik, malah berpegang pada kepercayaan yang dia anggap tak logik atau berbau perkauman. Bagi dia, semua ni adalah contoh ke mana manusia boleh terpesong tanpa ada panduan yang betul. Tapi, eksperimen pemikiran ni tak berhenti setakat kepercayaan peribadi je. Ia berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah sistem geopolitik global yang didorong oleh motif yang, terus terang, sangat sinis. Penulis ni bayangkan satu kitaran eksploitasi yang sangat kejam. Mula-mula, cetuskan perang semata-mata nak jual senjata. Lepas tu, jerat kedua-dua belah pihak dengan pinjaman faedah tinggi. Bila mereka dah lemah, rampas pula sumber alam mereka. Ia satu sistem yang memang dibina untuk buat untung atas penderitaan orang lain. Dan apa punca semua ni? Menurut penulis, jawapannya satu je. Cita-cita yang tidak pernah puas ini. Sifat tamak manusia yang tak terkawal. Itulah enjin yang gerakkan tamadun kejam yang dia bayangkan. Okey, lepas dah lukis gambaran yang pesimis gila ni, cerita penulis ni tiba-tiba buat U-turn. Daripada dunia hipotesis yang gelap gelita, dia terjumpa sesuatu yang nyata dalam perpustakaan dia sendiri. Tenggelam dalam pemikiran suram dia, penulis mula cari jalan keluar. Dia perlukan sesuatu untuk lawan balik kesimpulan pesimis dia. Satu bukti, dan dia mula mencarinya di antara helaian-helaian buku. Dan kat situlah, boleh kata secara tak sengaja, dia terjumpa sebuah buku yang akan ubah terus cara dia berfikir. Peperangan Nabi Suci. Inilah titik di mana perjalanannya beralih dari spekulasi semata-mata kepada sejarah. Sekarang, kita akan gali lebih dalam apa yang penulis ni jumpa dalam buku tu. Satu hujah yang beri jawapan yang langsung tak dijangka kepada soalan asal dia. Buku ni bawa satu idea yang terus terang agak radikal, morality peperangan. Maksudnya, etika bukan je boleh tapi wajib wujud walaupun di tengah-tengah perang. Ia satu kerangka untuk berperang dengan tujuan memelihara kemanusiaan, bukan untuk memusnahkannya. Untuk buktikan poin ni, buku tu bagi satu statistik yang, luar biasa. Ia dakwa dalam masa 10 tahun je, negara pimpinan Nabi Muhammad dah berkembang seluas 3 juta kilometer persegi. Nak bagi gambaran, tu lebih kurang saiz benua Eropah tolak Rusia. Tapi, inilah bahagian yang paling-paling mengejutkan. Menurut buku tu, penaklukan besar-besaran ni berlaku dengan jumlah korban yang sangat-sangat rendah. Cuba tengok nombor-nombor ni. Tak sampai 400 orang terkorban dari kedua-dua belah pihak. Dalam 10 tahun. Hampir tak masuk akal kan? Buku tu pecahkan lagi data ni. Di pihak Muslim, kerugian dikatakan purata cuma seorang syahid setiap bulan. Cuba bayangkan, satu dekad peperangan tapi dengan kos nyawa yang begitu minimum. Jadi, kesimpulan buku tu memang jelas. Komitmen untuk menjaga nyawa dalam perang ni adalah sesuatu yang benar-benar unik dalam sejarah. Ia dibentangkan sebagai satu anomali, satu pengecualian kepada sejarah peperangan manusia yang kita tahu selalunya sangat berdarah. Okey, lepas dah jumpa semua data yang mengejutkan ni, macam mana ia ubah pandangan penulis tu? Jom kita tengok apa kesimpulan akhir yang dia capai. Kat sinilah penulis letakkan dua dunia tu, sebelah menyebelah. Di satu sisi, dunia rekaan dia yang hanyut dalam ketamakan, di mana perang tu ibarat bisnes. Di sisi lain pula, contoh sejarah yang dijumpa, di mana konflik dipandu oleh prinsip dan iman dengan matlamat untuk kurangkan kemusnahan. Bagi penulis, perbezaan antara dua model ni sangat ketara. Dia gambarkannya macam ni. Perbezaan antara keduanya adalah seperti malam dan siang. Jelas sangat bezanya.
Dan inilah jawapan akhir kepada soalan yang memulakan semua ni. Bagi penulis, bimbingan para nabi bukanlah sekadar ajaran biasa, tapi ia adalah satu perisai moral, satu-satunya benda yang mampu lindungi manusia daripada sifat terburuk diri kita sendiri. Perjalanan pemikiran penulis ni akhirnya bawa kita balik ke zaman kita sekarang dengan satu soalan yang besar. Bolehkah kompas moral dari pertempuran zaman dulu ni benar-benar membimbing kita melalui konflik-konflik moden? Itu soalan yang kita kena fikirkan sama-sama.